Okay, hari ini saya berada di Kajang Selangor. Untuk rumah belakang saya sekarang ni 35 kali 42, lebih kurang 1250 kaki persegi. Ada 5 bilik dan juga 2 bilik air. Jom, saya mulakan. Dekat bahagian depan, untuk teres ni 4 kali 12 kaki. Terusnya, jom kita masuk. Okey, bila kita masuk, ini adalah bahagian living area. Untuk ruangan ni 21 kali 12 kaki. Okey, untuk walkway yang ini 4 kali 10 kaki. Lepas tu kita ada lagi the second walkway yang ini adalah 8 kali 15 kaki. Okey, ini adalah bilik yang pertama. Untuk bilik ni 10 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2 pula. Bilik nombor 2 ini adalah 10 kali 11 kaki. Seterusnya adalah bilik nombor 3 pula. Untuk nombor 3 sama juga 10 kali 11 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 4. Okey, bilik nombor 4 10 kali 11 kaki juga. Baik, yang terakhir adalah bilik nombor 5. 10 kali 11 kaki. Okey, di antara kesemua bilik ni kita ada satu tandas. Okey, untuk tandas ni 5 kali 8 kaki. Sebelah kiri saya ada laundry. Untuk laundry 5 kali 6 kaki. Okey, dekat bahagian dapur kita ada satu tandas lagi. Okey, untuk tandasnya 5 kali 6 kaki. Baik, yang terakhir adalah bahagian dapur 10 kali 14 kaki. Pada anda yang nak membina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Home Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Okey, jumpa lagi.